bias, tidak kau bidas, tak berpaling walau sekilas. Hanya kau yang tahu kodesku yang kompleks. Dalam redaksi yang cuba kekal dalam konteks. Bila dunia seolah tak memahami, kau sudi selami dalam bina mengalami. Sedia mendengar, sedia sehadir. Ingat setiap bulan tahun setiap baru lahir. Tiba pagi syawal, kalau yang terawal, syawal yang terakhir. Ini pasti rasa janggal. 70,000 hijab harus ku sikap. Ku sorok kita balik tingkap, berdarah hingga dengan dia marah. Sorok yang ku puja, kau teristimewa tapi dia yang sempurna. Dia yang sempurna, dia yang sempurna. Rahasia ini telah lama aku pendamkan. Tiba masanya segala-galanya ku ceritakan. Aku kan pergi ku tak akan kembali. Tiba masanya kau cari teman pengganti. Sejak dua menjak ini, ku mencari fungsi kewujudan dalam persekitaran dan penuh kejemudan. Terperangkap dalam jasa kekeliru, wujud ada kau sebenarnya sisa si pilu. Namun aku tetap murung berturun, tubuh makin susun menunggu tari luput. Komplikasi di halaman musuh kiri, makin suka dapat nafas tak bergerak nak berdiri. Lagu ini yang terakhir aku sajikan, kalau rindu nanti boleh akan nyanyikan. Jaga diri, jaga makan hati, yang takkan tumbuh, yang hilang akan berganti. Pilih dah ku kemas, kaki dah ku rapi, cincin kunci dompet dalam laci. Aku setuang, itu saja bagi, moga-moga cukup untuk magis nanti. Aku kan pergi bertemu kekasih abadi. Tiba masanya kau cari teman pengganti. Mantap! Saya bagi 5 star. Ya? Diorang ni, sebab dia nyanyi boleh kecil. Dia Dia daripada kecil kan. Selalu dulu dah praktis aku daripada Irfan sekolah rendah. Kak Long ni dia kecil. Adik sama. Tak. Ya, tapi awak tak nyanyi dia kecil kok ni sedap. Saya nyanyi belum. masa karaoke. Waktu karaoke. Aduh lah, semalam semua orang cakap ni Sedap, Salah, sedap. nervous. Kita nervous nyanyi depan ramai orang. Abang Long humble. Okay. Okay. So, thank you korang. Kita dah- So, Mantap kita korang. dah habis. Now, macam mana Kak Long? Boleh tak dia sign kontrak kat belakang ni dengan sales kita hari ni? Tunjuk Cari sales Macam mana? Kita check dulu. Kita check Macam mana dulu. okey tak? Siapa tak target kita? So, sales kita pada malam ini, dia sebenarnya target kita hari ini 250,000 sahaja. Tapi sales kita pada malam ini RM267,000. Maka dengan ini secara rasminya kita melantik Fatah Amin Duta Baru Face of Research Team. Yeay. Untuk bio brand tidur. Okey Mira, bagi ucapan pula. Tahniah. Semua bagi ucapan. ada lagi ucapan Okay. Alhamdulillah. Tahniah, Fatah. Tak jadi sedih-sedih tadi. Tak jadi sedih-sedih tadi. Fatah memang Kayak ada happy dah. Kembalikan balik tisu kami tadi. Happy betul Kak Long. Fatah kena Ini sign. semuanya sebab korang pada malam ni yang support daripada mula live ni sampai habis. Terima kasih banyak. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada korang, terima kasih kepada Mem, terima kasih kepada Ipan, kepada Kak Long sebab bantu live malam ni. Baiklah, saya akan buat yang terbaik lah untuk kita punya kontrak terbaru ni. Kan? Kita nak buat kelainan. Saya dengar hari tu katanya kalau saya dapat sign kontrak kita buat kelainan lah Mem. Yes, betul. Di mana kita akan buat travel log 3 hari 2 malam bersama dengan Fatah Amin dan juga Amir Othman. Kita akan merayau satu misi. Tak boleh bagi tahu lagi tempat ke mana. Ya, tak boleh reveal lagi. Which is untuk kempen terbaru kita ni, kita akan buat you all semua lebih kenal siapa Fatah Amin juga Amir Othman. Contoh, kita pergi mana-mana, contoh masuk kedai Tom Yum, apa yang Fatah suka makan, apa yang Mira suka makan. Contoh kalau berjalan jauh, siapa yang tidur dulu, pening dulu, siapa yang perlukan ubat pening. Ataupun contoh pergi singgah Island Art, siapa yang nak order makan buah apa-apa semua benda. So you all akan lebih kenal siapa Fatah Amin dan juga Amir Othman. Dia macam behind the scene lah, yang macam orang tak pernah nampak. Sambil jalan-jalan lah. Sambil jalan-jalan lah. Bukan travel orang log ni berdua lah, pasal. ramai lah tim kita. Ramai lah, of course lah, tim okey, kita semua. ramai.
Okay. So, thank you so much semua yang mari sudi support Risas Skin. Alhamdulillah kita masih naik lagi 268,000. Wow. Dan malam ini kita nak sambung kontrak dan combo kita tadi apa? Adik online kita combo yang kita setuju tadi. Combo Risayang. Risayang. Iya sayang. Neh. Kita nak minta Fatah untuk sign lah. Okay, Lepas guys. depan lagi. Ma'am, kotakan janji Kita kotakan janji. So, Fatah Amin merupakan the face of Risas Skin Bioretinol Treatment Cream. Korang saksi sebab korang support tadi. Saya akan menandatangani. Saya menandatangani. Bagusnya Kak Lina. Yeay. Tahniah Terima Fatah. kasih. Encik Mira. Happy je Kak Lo. Bukan main happy. Oh, ma'am. Ma'am, saya nak pegang mic. Sikit ya. Okay, last kali kita kena reveal. Dan sekarang kita kena review apa yang kita janji tadi. Kita juga nak salah lagi apa? Menandatangani kita punya duta terbaru lah, combo kita. Ni Acah. Sekejap, masuk kejap. Q dengan Abang. Masuk kejap Okay, Acha. So inilah Acha yang behind the scene yang banyak membantu kita. Acha yang banyak support Q kita. dengan Dia Abbas. sebenarnya kalau tak ada Acha, tak ada Risas Skin dengan Fatah dengan Amira. Acha, tengok lagi, tengok. Abang cepat Bas. Acah yang banyak spill. Kita nak buat combo baru ni. Okay, Kontrak baru. Tak Acah, Abang dengan Q. trio. Okay, ini adalah Aku produk. tak nak. Combo 3G. Ya, kenapa kita letak ni produk ni dah lama kat depan ni sebab inilah duta kita. Combo 3G, okay? Combo 3G. Abas. Sorry. Q malu. Q malu. Q malu Q. Tak apalah Q. Siapa nak beli produk kita? Omi. Ini pakai sekali tahan 10 tahun. Abang tak nampak, Bas? Tak payah nampak atas sikit. Bas, sikit. Live tahun ni and then next live kita 5 tahun akan datang. Sebab Sebab pakai tak biar habis. sebab tak habis. Sebenarnya korang tunggu coming soon product. Live sekali 5 diorang- tahun pula. diorang Ikut tengok- undi, ikut tadi mengundi kan. 4 tahun sekali. Dia nak tengok Abbas. Abbas. Nampak ramai peminat Abbas. Ni Abbas ni Abbas ni baik tau. Dia kalau kita orang datang kan, macam tadi dia tolong suapkan, tolong letakkan nasi, Aku lauk. tadi nak makan dia tak ni weh. Kau dah Ya. kau sampai terus senduk Tu kita Abbas ni Racist special. saya buka, Kita orang je dia layan. Abang si racist lah. Okey Abbas. Yes, so thank you so Thank you much. Fatah. Okay, terima kasih semua. Thank you, Abbas. Thank you, Cha. Okay, thank you for Risas Skin sebab sambung Fatah. Kejutan. Dia memang, manager dia memang tak behave. Manager dia tak behave. So korang, so thank you Terima kasih semua. korang. Terima kasih semua. Mira, Terima kasih kata-kata kepada- terakhir. Ifan ada kata-kata terakhir ke? Tak apa, Silakan silakan. kata-kata terakhir. Bas, Semua. adik. Gila kata-kata terakhir. Kata-kata Terima terakhir. kasih lah Sebab menyokong last kali kami. ni tau. Bertiga malam ni. Thank you, Dan guys. korang jangan Bagi lupa saya. teruskan support live Risas Skin lagi. Doakan kita boleh live lagi sekali bersama ke kan. Q tak nak, dia malu. Dia lari awal-awal. So thank you so much korang. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okay? Okay. Thank you, Terima guys. kasih. Bye. Assalamualaikum.